Bab tazawwud fil hajj, berbekal untuk haji. Bab tijarah fil hajj, ini bab berniaga dalam haji, dalam mengerjakan haji. Dengan sanad yang Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya orang ramai mengerjakan haji dengan tidak berbekal, dengan tidak membawa bekal. Abu Mas'ud berkata, orang-orang Yaman ataupun beberapa orang Yaman mengerjakan haji dengan tidak membawa bekal. Mereka berkata, kita bertawakal. Maka Allah menurunkan firman-Nya, wa tazawwadu, berbekallah kamu, bawalah bekal. Fa inna khairaz zad, sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya dia membaca ayat ini, tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk mencari limpah kurnia Tuhanmu. Qal, katanya mereka dahulu tidak mahu berniaga di Mina, kerana itu diperintahkan, disuruh mereka berniaga apabila mereka meninggalkan ataupun berlepas daripada Arafah. Riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya mereka buat kerja haji dengan tidak berbekal. Abu Mas'ud kata puak-puak Yaman buat kerja haji, mereka tidak bawa bekal. Mereka kata kita bertawakal. Maka Allah menurunkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tak leh lagi, itu tak kena. Nak bertawakal tak kena gaya, tak leh. Dan tidak bercanggah bila kita bawa bekal itu dengan tawakal. Tawakal ni sifat hati. Bahkan Tuhan suruh kita bawa bekal. Tawakal, kata tawakal, lepas tu minta dekah tengah jalan. Tak leh lagu tu, tak kena lagu tu. Dia nak cerita di sini, berbekal tidak semesti bekal tu cukup, sikit tak apa dah. Lepas tu tengah-tengah jalan tu bila-bila tu nego lama-lama capak, boleh juga. Kalau kita kata tak cukup pitih ni daripada rumah ni tak cukup, tak apa kalau nak pergi juga. Tidak kata daripada rumah ni kena siap cukup dah. Ada bekal bila-bila tengah jalan tu, bawa sikit dulu tak apa dah. Lepas tu kat bila-bila nego, boleh lagu tu. Riwayat yang kedua, hadis yang kedua daripada Ibnu Abbas juga, dia baca ayat ni, tidak menjadi kesalahan kepada kamu. Yang ni harus, boleh, bukan wajib, tidak mesti menego tu. Kalau nak menego, boleh. Itu makna tidak menjadi kesalahan kepada kamu. Satu, memberi makna begitu. Yang keduanya, dah muka dulu orang berasa salah. Dia berasa salah. Memanglah dulu sebelum pada Islam tu dia menego betul. Apabila Islam mari, Nabi SAW royak cerita haji ke apa, dia berasa tak sedap nak menego. Ayat ni turun menyatakan tak kena berasa bersalah lagu tu. Sebenarnya tidak ada kesalahan apa-apa, boleh niaga. Apabila mereka telah berangkat, berlepas daripada Arafat, maka disuruh mereka berniaga. Suruh tu makna sebagai suruh, haruslah. Harus, bukan makna wajib dah, tak wajib. Ikutlah nak berniaga, boleh. Tidak kata buat kerja ibadat dalam Islam ni, buat haji ni tak boleh memikir dunia, cari keuntungan, meniaga ke tak boleh, ada, tidak begitu. Boleh meniaga, ikutlah dalam bahagian apa-apa kau. Bila ni kan banyak kan orang buat travel agent. Nah, agent nak bawa orang pergi buat kerja haji ke apa, boleh. Itu pun satu macam perniagaan itu. Ataupun bawa barang-barang sini pergi jual sana, bawa barang sana pergi jual sini, boleh juga. Ataupun nak bawa barang daripada negeri lain, bawa pergi sini, boleh. Nak berniaga tak apalah, boleh. Tidak menjadi kesalahan. Itu bezanya kalau dalam Islam ni dengan agama lain. Kalau dalam agama lain, kalau ibadat-ibadat ni dia tak boleh dah. Dunia-dunia ni tak boleh dah, kena putus hubungan dengan dunia. Dalam Islam tidak gitu. Misalnya kalau buat kerja haji, lagu tu. Kalau Nabi SAW semayang, isteri dia ada sebelah, dia ramah kaki isteri dia pasal sempit. Mana bubur dengan perempuan, terlalu dekat dengan perempuan, tidak menghalang. Bahkan ada riwayat dalam Abu Dawud, berapa ni semua ada, menyebutkan Nabi SAW sebelum keluar semayang, dia senyum bini dia, tidak menghalang benda ni. Ibadat ni daripada benda-benda lagu ni, dunia lah kita kata.